Merah, pen biru, you marah, I. I meminta. Tunggu apa tu? Tak ada. Ini dia Kiwi DX200i. Untuk design motor ni sama je macam CC200 yang korang tengok tu. Yang ini kan dia nampak sporty, dia dapat model. Lepas tu lampu dia korang tengok nampak tajam. Lepas tu didatangkan dengan dashcam. Best kan? Untuk bahagian enjin, motor ni didatangkan dengan 174cc single cylinder dengan single overhead cam. Yang ini kan dia menghasilkan 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm of torque. Untuk kapasiti tangki minyak dia pula adalah 11 liter. Yang ini kan lagi besar berbanding dengan Nova 200 korang tau. Untuk bahagian meter dia pula, kalau korang tengok meter dia didatangkan dengan LCD meter bercolor. Yang ini 5 inci tau. So nampak lagi menarik. Untuk bahagian remote dia, apa yang beza dia, korang kena tekan dulu unlock baru korang boleh start motor. So yang ini lagi secure dan selamat tau. Untuk bahagian dashcam, korang tak boleh monitor dekat meter tau. Korang kena masukkan dulu memory card dekat dalam ni. Lepas tu daripada memory card transfer masuk dalam phone. Daripada situ korang boleh check recording korang. Jadi siapa-siapa yang berminat, korang boleh tekan back biru dekat bahagian bawah tau. Harga motor ni cash on the road adalah RM8,600. Untuk harga bulanan dia adalah serendah RM255 sahaja. Cepat-cepat korang tekan back biru dekat bahagian bawah. Okay? Jangan lupa kena share, komen dengan like. Nanti Arish buat review motor lain. Bye-bye.